secara berseorangan, tanpa ada apa-apa di belakang, tanpa ada apa-apa prop, tanpa ada apa-apa tali, okey, tanpa ada apa-apa drama, kena rasuk. Tapi malam ni lain daripada lain. Korang takkan jumpa di dalam live orang lain, hanya di dalam live saya. Mak Ina, terima kasih sponsor kita, Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Semalam perabot besar tumbang. Yeah. Okay. So, ini keadaan dia. Sama juga resort, tapi agak moden. Kita check dulu EMF. Boleh? Biasa. Terima kasih. Afai, thank you. Okey, tak apa, kita bagi dia masa dulu. Kita explore dulu, okey? Thank you yang support live saya. Thank you so much. Wow. Walaupun bangunan dia moden, konsep dia tetap konsep resort lama, di mana ada meja dekat sini, ada tabletop dekat sini, ada kabinet. Korang rasa malam ni macam mana tempat ni? Saya adalah rasa juga aura yang mengerikan. Oh yeah man. Terima kasih, doakan saya. Wow. Ada langsir guys. Sampai ke tak ni? Oh, sampai. Wahai jin-jin fasik, jika kalian berada di dalam kawasan resort ini, terdengarkan sesuatu. Waalaikumsalam. Air yang saya pegang ni, dia macam bising pula. Gedang-gedung. Sekejap. Kau duduk kat tengah ni, akan senang. Okey, baik. Buka bang, buka apa? Terima kasih Cik Live. Terkejut aku. Guys, korang nak saya buka apa tu guys? Bagi tahu saya sekarang. Terima kasih Cik Live. Macam tu kan, macam tu Cik Live. Langsir je. Nak buka langsir? Saya dah buka dah. Wahai jin fasik, lebih baik kau buka langsir yang ada di kawasan ini sebelum aku sakitkan kalian. Come on. Gerakkan apa-apa langsir. Adakah kalian mampu para handal? Para jin, para iblis. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba satu kali guys. Tahassantu billah. Istama'tu lillahi wa anta'tuhu. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Raditu biqada illah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wow. Ada guys. Ada sedikit pergerakan. Hello? Adakah kalian berada di belakang ini? Jam menunjukkan pukul 12 suku. Dia dah start bergerak sedikit demi sedikit. Dia dah ada gangguan.
Wow. Waalaikumsalam. Kush, jin kat Kedah panggil tirai. Langsir dia tak faham. Hang ngada-ngada Jin, hang ngada-ngada. Hang jangan buat pelak. Jangan lok-lak. Hang jangan ketegak. Kami panggil, ya, itu kami. Yang buat live ni kami ke? Tak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sabrina ni siapa Dia macam serabut lah. Sabrina ni macam serabut lah. Macam tak kena je nama awak Sabrina dengan perangai macam tu. Tak mau. Pergi tukar nama. Pergi ni, JPN, pergi tukar nama jap. Pergi tukar nama Samsudin. Kena sikit nama Samsudin. Sabrina. Lepas tu duk nekan-nekan orang. Ina bubu, Nina bubu. Itu nak tidur siau. Ina bubu. Orang tengah nak fokus ni boleh tak? Ina bubu. Buat apa? Macam ni. Mari saya jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turis sinin wa hazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa aminus solihat. Tifalahum ajrum ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Wahai jujin fasik, gerakkan sesuatu jika kau berada di kawasan ini. Nice. Ada ketuk-ketuk. Apa tu? Jangan sampai aku ketuk-ketuk kau. Kau bising-bising pula kau. Hampa, jangan sampai aku kokak hampa. Wahai jijik. Allahu akbar, subhanallah. Subhanallah. Baik. Nice try. Ya, bunyi air menitik lah guys, saya rasa lah. Bismillah. Terima kasih. Guys, thank you. Dia bergerak lagi Saya dekat sini, dia kat situ. Dia ikut Kush ke apa? Dia ikut Wiz. Ada orang pusingkan tu. Betul ada orang.
Beranjat aku. Saya jalan pun bunyi step. Kalau ada orang jalan, takkan tak ada bunyi step. Terima kasih Pan cakap guys. Tengok belakang kau. Kau poyo-poyo je bang. Kau poyo-poyo je hidup tu. Poyo-poyo je tengok belakang kau. Kau ingat apa? Kau ingat Kush tak ada maruah ke? Buat live dekat belakang ada orang. Jatuh maruah saya tau. Dekat sini ada beberapa tingkat. Wow! Shoot man. Oh shoot. Wow. Siut lah. Macam ada bentuk manusia siut kat dalam tu. Bentuk susuk tubuh lah, bukan manusia lah. Dia macam... kau nampak? Kau nampak? Gila tu guys. Bising lah benda ni. Okey, ni baru bilik yang pertama di tingkat yang pertama. Kita ada tingkat yang seterusnya. Saya sambung Apa tu? Tu pun ada tapi dekat dengan base. Ini dekat dengan base. Tak apa, kita main kat sini dulu. Kita mainkan satu bilik dulu. Lepas tu kita jauh sikit dengan base. Supaya orang tak cakap prop nanti. Itulah dengar kan. Okay. Kita jauh sikit Kita jauh sikit. Jangan risau. Kita ada bangunan ni, kita ada bangunan tu, kita ada bangunan sana. Okay guys. Let's go. Kita main bangunan yang ni dulu. Dekat sini ada solar. Sebab tu ada lampu Kau tengok tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang ke? Tak ada orang Baik. Bismillah. Waalaikumsalam. Bunyi apa tu? Bunyi binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada orang bagi tahu ya. Okay, nice. Clear. Let's go. Kita naik atas Tadi kita main kat bangunan ujung ni, tingkat 1. Sekarang ni seram juga ni. Yang tu saya tak tahu lagi tu apa benda. Astagfirullah. Mana datang ni? Ya Allah. Nampak luar nampak macam biasa je. Tapi kat dalam dia ada sambut-sambut. Ni apa ni? Pinggan guys, pinggan.
Kenapa ada macam bunyi-bunyi suara Ada orang dekat bis tengah bercakap-cakap ke? Dekat bis tengah bercakap-cakap ke? Oh shoot man, seram siut. Assalamualaikum. Ya tu guys, ada TV tu. Ada TV tu. Aduh. Macam seram je. Bang? Bang? Ada orang duduk ke guys? Hello? Ui, seramnya. Alah, sakit perut tiba-tiba ni Waalaikumsalam. Ada orang ke? Bang? Alah. Bang? Ini kalau ada orang macam mana lah respon ni. Bang? Assalamualaikum? Cik? Allah Akbar, tak boleh buka pula. Ya Allah, terima kasih bang cakap. Cik, jangan tolak balik, cik. Allahu Akbar. Ya Allah. Seramnya rumah ni. Apa benda ni? Ya, bunyi apa tu? Subhanallah. Wahai jin fasik, Allahu Akbar, Allah. Apa benda tu? Tu ke? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jangan sibuk lah orang nak lalu. Weh, korang tak rasa seram ke siut? Korang tak rasa seram ke? Yang saya dekat sini pun. Oh! Ampunkan dosa-dosa aku, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa aku, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa aku, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada orang cakap abang, jangan main nyuk-nyuk dengan saya, bang. Allah. Subhanallah. Mak Ina, terima kasih Mak Ina. Ui. Allahu Akbar. Subhanallah. Halah, engkau boleh terjatuh lah siau depan aku. Engkau boleh terjatuh. Jangan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ada orang ke belakang tu? Cak. Lain clear. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Kenapa kau macam goyang? Kenapa kau macam goyang ni? Adakah kalian di sini? Weh, subhanallah. Ya Allah. Allah. Mana ada orang siut? Mana ada orang tu ni? Siut lah. Mana ada orang?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pui. Ya Allah, apa benda tu, Fio? Ada benda, Fio. Takkan kipas tu. Weh, sumpahlah patutlah ada habuk-habuk jatuh atas kepala aku ni, ha. Tadi nampak macam dia bergerak. Sekarang dah tak bergerak. Adakah saya ditipu? Baik, bunyi betul. Dia gerak, ai. Yelah, dia confirm lah kalau kau nampak. Kau tak nak gerak ke? Wahai jin fasik, engkau tak nak bergerak ke? Ha? Engkau tak nak bergerak ke engkau? Engkau tak nak on ke TV? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ada motor-motor lalu ni. Bismillah. Oh, bunyi apa tu? Oh my god. Oh. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tak nak bergerak ke? Mak kau jatuh, apa benda tu jatuh, siut. Weh, tu. Weh, bergerak, siut. Tahun 2026, maknanya ada orang jaga tu kat sini. Aku rasa ini bilik jaga tu. Tapi kenapa jaga dah tak ada? Kenapa dah tak ada orang jaga sini? Waalaikumsalam. Kursi saya. Turunlah, saya pun takut. Sejarah pun lampu pindah tempat. Siap menyapu aku. Kan? Agak muskil tu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jin yang berada di kawasan ini, jika kau betul-betul ada penunggu, bukan ada penunggu, jika kau penunggu di kawasan ini, buat apa-apa yang kau rasa kau mampu. Izharul batil fi suratil haq. Come on.
Kipas. Oh, kau kipas. Kepala otak dia. Kenapa dia stop? Kenapa dia stop? On lah tu. 2 kali tu korang cakap kipas. Tapi bila saya pandang dia stop. Terima kasih Kak Nazrina. Terima kasih support tas. Terima kasih support tas saya. Thank you so much. Oh my God. Oh my God. Tak daya kipas berabuk berat member tu nak tolak. Oh, sebab dia berabuk ya. Kalender bulan berapa? April, bulan 4. Last orang jaga kat sini mungkin bulan 4 tu guys. Nampak tu. Tapi tahun ni Januari. Yang ni last dia silap bulan 4. Jadi pergi mana orang yang jaga dekat sini? Guys, dekat mana tuan-tuan? Guard tu, apa jadi dengan dia? Kenapa dia dah tak stay dekat kawasan ni? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Para jin, para iblis. Ni. Allah, dia bergerak ke guys? Ini ke kedudukan dia tadi? Terima kasih guys. Terima kasih. Syasha, guys, thank you so much guys. Support tas saya yang pertama. Tadi dia menghadap mana tu? Tengok asbab ada rokok kah? Asbab apa ni ke? Apa punya soalan tu? Asbab tu apa tu? Gerak sikit je dia menghadap meja tadi. Selain daripada meja, para handal, para jin, para iblis, apa yang kau mampu untuk gerakkan lagi? Yang ni macam bergerak tadi ni. Setahu saya dia bergerak tu. Cinta tu guys, dia bergerak siap. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa lagi yang kau boleh gerakkan selain daripada tu? Anjay. Allah. Seluar siap. Alamak. Dah aku kena sidai balik ni. Mati macam ni. Biar je lah tu guys. Sekali lah nak pegang. Biar je lah dia. Seram siut bilik ni. EMF tengok. EMF ni macam dah tak ada function dah ni. Apa hal? 0.2. Nampak? 0.3. Sepatutnya dia dah berlampu dah warna oren. Sidai balik. Kau datang sini sidai kan. Asyik menyuruh je. Asyik suruh. Dalam dunia tu asyik suka suruh-suruh orang. Suka sangat suruh-suruh orang. Saya kadang tak faham lah. Kenapa dia suka-suka sangat. Dia tak pernah jadi depan kamera pun. Apa-apa yang gerak. Sukri, awak terlalu awal untuk menilai saya. Sabar ya. I love you. Okay. Let's go. Kita akan mulakan permainan untuk Sukri. Okay? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Pia, terima kasih banyak ya Kak Pia. Kita sul satu kali dulu. Sul. Alhamdulillah. Sujud syukur. Terima kasih ya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la yaqutuhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Okey itu. Itu saya dah habiskan ayat cuma korang je tak dengar. Kalau terjadi depan kamera, sekarang kau tengok. Sekarang depan kamera. Mana Sukri? Tak banyak pun. Ni namanya manusia tak pernah bersyukur. Orang dah bagi tengok percuma. Kau nak tengok berapa banyak bang? Sekejap ya. Depan kamera. Wahai jin fasik, gerakkan depan kamera. Ada. Cukup, buat hati. Semua bergerak nampak kan, banyak siap jatuh lagi. Puas hati. Dah kau keluar. Keluar hati, dah puas hati kau keluar. Kau ingat ni filem ke siau? Kau ingat ni filem ke? Dah tahu dah nak kat mana. Okey, botol ni akan bergerak. Aku pen je kat sini lama-lama. Lepas tu dia bergerak semua. Kau ingat aku apa ni? Director ke? Kita ni pun tak tahu apa benda yang bergerak. Saat lagi kursi bergerak. Sekejap lagi tiba-tiba tu jatuh langsir. Manalah kita tahu. Apa awak ni? Sukri, hidup tu bersyukur. Tengok je Saya pun tak minta gift kat awak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahasantu billah. Istama'tu lillahi wa ata'tuhu. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Raditu bi qada'illah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bergerak zat, bergerak sifat, bergerak aku di dalam kalimah la ilaha illallah haq. Min insyaAllah. Ayo, gerakkan sesuatu. Come on. Come on. Balas ketukanku. Wahai jin fasik. Oh shoot man. Allah. Allah. Weh. Sejak bila siau? Subhanallah. Adakah kalian dekat denganku? Bergerak zat, bergerak sifat, bergerak aku di dalam kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah. Allah Akbar. Alamak. Batang mop? Apa batang mop guys? Kat mana tu batang mop? Apa benda tu? Penyodok. Mop tepi tu dah hilang. Mop mana tu? Mana mop tu? Mana ada mop dekat sini? Weh Jin, kau menyogokkan mop ke? Mop kat mana? Kau pulangkan sekarang? Alah, tadi ada mop.
Mana? Penyodok sampah tu. Okey. Penyodok sampah lepas tu. Macam fake je, is okay. Fake keluar tu je. Buat apa nak tengok? Kalau fake, buat apa nak tengok tu guys? Mok depan tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni, ramai cakap kau menyorokkan mop. Hoi. Kau pulangkan mop-mop yang ada dekat kawasan. Okey. Jangan marah. Ini kan fake doh. Kau nampak macam saya buat lawak kan? Sebenarnya saya tengah sorok ketakutan saya. Okey, saya tak minta maaf guys. Dua depan mata dia bagi meletup-letup kau. Jangan alihkan kamera kalau benda tu keluar boleh. Kenapa banyak viewer macam ni ada bunyi. Mana orang-orang Langkawi? Tekan 1 guys. Orang-orang Langkawi tekan 1. Adakah orang-orang Langkawi hari ni? Halo. Dia buat sepa bang, kemas. Cuti hari ni banyaklah bocil. Mazna ke tu biar je toksi sampai 10. Baik. Ya, memanglah seluar jatuh guys. Mak kau. Apa benda tu? Apa yang kalian cuba nak sampaikan? Pada para jin, pada para iblis. Kau dengar? Dekat base ada gangguan kus. Uish, mantap. Dekat base ada gangguan guys. Gangguan apa kak? Gerakkan lagi apa-apa yang ada di kawasan. Oh, shit, man. Terkejut aku. Apa benda siau? Apa benda tu? Berbau rumah ni tapi tak kuat sangat. Biasa-biasa je. Ada gangguan? Sorry. Apa gangguan tu? Apa gangguan dia? Boleh tak bagi tahu Abang Long? Kak Siti, Abang Long, Kak Siti, Abang Long. Macam-macam. Salah satunya. Adakah kalian bersedia pada handal para jin? Bunyi perut sikit. Bergerak engkau ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya masyara jin. Wahai jin fasik, wahai jin berada di kawasan ini. Bukakan laci ini, come on. Jika kalian mampu untuk bukakan laci. Oh. Terkejut aku tu. Sorry. Tersadung kaki rupanya. Allah. Subhanallah. Hingga bergerak tadi kus. Ya. Tersangkut. Kaki tersangkut guys. Sorry. Seram. Allah.
Nak tengok base, tunggu saya end live. Waktu-waktu ujung-ujung nak end live, InsyaAllah. Okay. Kush, ya. Yeah. Goyangkan sendiri je Kush, tak apa. Relax, okay. Mak gaib terus, ha. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Oh, mak kau. Mak kau daripada mana? Nampak tak? Nampak tak benda tu tembus? Oh, shoot. Yes, airnya depan kamera nampak siau. Kau nampak? Kau nampak tu? Depan kamera siut. Macam mana dia boleh tembus dulu kat sini? Nasib baik tangan saya laju. Saya dengar je, saya terus pusing kat sini, nampak dia terkeluar weh. Buka silat bang. Lepas tu? Buka silat lepas tu? Orang belajar silat pertahankan diri, bukan belajar silat bergaduh dengan jin. Apa benda siau kau ni? Ni zaman apa kau ni? Abang Fauzi, Sultan sudah masuk. Sultan sudah masuk. Oi, brother TTU sudah masuk. Okey, jom kita pergi ke tempat yang lain tak Hai. Tadi bang baik. Okey, so setakat ni guys. Setakat ni macam mana? Setakat ni 1 hingga 10 setakat ni. Tolong bagi rate sikit. Okey, kita akan pergi ke tempat yang seterusnya. Thank you Abang Fauzi. Saya nak tahu. Terima kasih kan, thank you Saya nak tahu base macam mana. Apa gangguan base? Abang Long minta tolong tulis satu je contoh gangguan-gangguan dekat base. Okay. Nanti pinkan komen Abang Long. Kita akan pergi ke Dewan ni dulu. Janganlah bandingkan semalam dengan hari ni. Apa kejadah ni? Jangan bandingkan tempat semalam dengan tempat ni. Saya dah bagi tahu siap-siap. Ini adalah modern style punya resort. Yang semalam tu dalam hutan. Of course lah seram. Tempat ni open. Dia macam tak seram sangat. Tapi dalam dia seram. Abang Long, mana Abang Long tu? Abang Long ada tak dalam ni? Abang Long, minta tolong Abang Long. Pinkan salah satu gangguan dekat sana. Tak tenang saya ni. Saya tak masuk ni. Ada motor kat sana. Dia kata merempit. Okey. Saya akan masuk. Okey, Dewan ni nantilah kita masuk sini dulu. Sebab ada mak rempit-merempit kat sana. Dia bertinggi atas bumbung. Weh, ni betul ke tak betul ni? Weh, korang nampak ke? Okey, so kita akan masuk tempat ni. Weh, bertinggi sial. Assalamualaikum. Kepala otak dia anjing kat situ. Anjing, aku nak buat live ni Boleh tak bagi masa sekejap? Boleh tak? Minta tolong Bagi kerja sama. Okey, turun cantik, cun. Right. Okey, go. Ada alasiannya, minta maaf ya. Okey, go Right. Sial. Ui.
Astagfirullah, astagfirullah. Wih, terasa siut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Wih, mak ai. Apa benda ni? Petang tadi saya dah datang sini. Saya usik ni, saya mainkan kat sini. Saya buat video. Kau malam-malam dia bagilah. Angin kepala kau. Astaghfirullahalazim. Angin memang boleh tolak sebelah je. Sebelah ni tak ada angin macam tu. Remy Sultan. Alhamdulillah, semoga diluaskan rezeki. Biras, thank you Biras. Sujud syukur dulu. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Angin dia boleh pilih tu guys. Dia ada pilihan. Nak yang ni ke nak yang ni. So dia pilih yang tu. Tak apa, biarkan. So anjing tadi dah beri kerjasama yang baik. Let's go. Kita masuk. Siapa ni? Francis Pianta, thank you. So kita naik ni Mana nak masuk dia? Nak masuk dia kena tunduk lah. Betul. Komen boleh. Tapi cerdik sikit betul. Kena cerdik sikit lah. Okey. Kita pergi bawah dulu. Yang nak tengok hantu, pergi keluar. Cari live paranormal lain. Mesti nampak hantu. Okey? Jangan masuk live saya. Live saya tak menjanjikan nampak hantu. Bismillah. Apa benda belakang pintu ni tu? Shit man. Amirul Rosli, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaki saya lah. Saya masuk tadi. Tapi ada tapak tangan. Mana dua tapak tangan? Kau ni, saya pun kadang-kadang tak faham. Kat mana tapak tangan? Entahlah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahasantu billah. Istama'tu lillahi wa'adatuhu. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Raditu bi qada'illah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hello? Adakah kau berada di kawasan ini?
Jika kalian ada, sila Hello? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah astagfirullah. Wow. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hello? 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 Memang sial lah. Memang sial lah guys. Terkejut aku tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak logik sial, tak logik tu. Tak logik tu, kau gila kau. Ini pernah jadi kat Melaka dulu tau. Panggilan hangit lah, betul Amirul Rosli, Mr. Potato, thank you tu. Weh, ini pernah jadi kat Melaka dulu tu. Dan dah lama tak jadi benda ni. Cabut wire. Alah. Nak layan haters buat apa kawan-kawan? Kita kan ada saya jaga korang, korang jaga saya, cukup lah. Haters tu abaikanlah dia. Dia tak ada otak. Yang cakap pasal ni, memanglah boleh call. Kepala, tu je. Bagi dia, kepala, dia. Tu je. Lampu ni pun tak boleh buka. Apa benda ni pun tak on. Apa benda? Mana logiknya? Tempat-tempat macam ni ada line, ada boleh call. Lepas tu saya pula tahu nombor telefon dia. Chill, okay? Chill. Relax. Tak payah layan budak-budak bangang tu. Diorang macam tak pakai otak bila komen. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan sesuatu yang berada di... Weh, langsir terbuka. Bantal terjatuh. Bantal terjatuh, langsir terbuka. Guys. Kush, kau tak seram ke? Ya, seram tu. Agaknya langsir terbuka ni pun ada line juga tu. Pada handal, pada jin, pada iblis. Hai. Apa yang kau nak? Kau nak aku ganggu kau lagi? Wah. Kau terbuka macam tu je? Saya review sikit. Okay, tuan-tuan. Okay. Tempat mandi. Ya. Tempat basuh muka. Sangkut-sangkut. Guys, doakan tas saya guys. Weh, tak boleh brain ni. Terkejut saya bunyi telefon ni.
Baikkan dulu. Terima kasih Abang Fauzi. Sujud syukur. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Elok cawan tu. Ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini ada satu lagi bilik. Sama juga. Okey, sama juga semua. Okey, puas hati Ini. Weh, apa benda tu siap? Weh, bunyi apa tu? Oh, kau mak. Saya tengah nak selak langsi. Sekali dia punya kepala tilam jatuh. Okay. Kita pergi ke bangunan yang seterusnya. Saya rasa macam saya nak naik atas lah guys. Kita tengok bilik ujung ni jap. Dah lama ke resort ni tutup PKP kot. Oh shit. Assalamualaikum. Apa benda yang terbang ni tu? Apa benda terbang ni? Dia menghala ke saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menghala ke saya. Saya takut dia lebah. Bukan lebah. Oh, okey dia. Macam ni bentuk dia. Guys. Hati-hati lipas, jangan sebut. Jangan sebut tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Let's go guys. Okey, sementara kita nak pindah lagi lokasi lain. Kini saya masuk celup-celup je ni. Saya tak all out lagi ni. Tadi kita all out sikit-sikit. Sekarang ni kita nak push kita punya viewers. Saya sumpah pergi 4,000 sekarang ni. Okey, saya sumpah live ni pergi 4,000. Bismillahirrahmanirrahim. Puh. Okey guys, bantu tap screen, bantu share live. Come on guys. Kita sama-sama buat, mesti boleh 4K punya. Come on. First half sudah habis. Kita masuk di second half. Ayo, para handal, para jin, para iblis. Aku naik tingkat yang seterusnya. Come on guys. Teruskan share live. Bantu punch card. Siapa ada gift besar, bantu saya gift besar. Kita kasih poll malam ni. Viewers mesti kau-kau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wadillahi solin. Come on. Adakah kalian dekat denganku? Kat belakang ni ada kereta, ada boat semua nampak tu. Oh, saya tak boleh main kat sini sangat lah guys. Saya kena main dekat Dewan Turki kot. Okay, untuk kita nak push apa semua, kita main kat Dewan Turki kot. Hello. Allahu Akbar. Terima kasih Sultan. Terima kasih. Aduh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah. Oi. Apa tu? Allah, mana tak terpaku je yo.
Okay, chill. Kita akan pergi ke bangunan depan ni. Okay, ni bangunan depan ni pula. Sebab ni ada satu bangunan sampai ke sini. Lepas tu belakang tu rumah macam biasa. Itu tempat dia tak banyak guys. Tempat dia tak banyak. Okay, sana pun saya dah pergi. Ni saya akan pergi. Lepas tu sana sikit. Lepas tu dah habis. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Come on guys. Okay, sebelum kita pergi sana, saya tunjuk korang Dewan dulu ataupun kita panggil ballroom. Ni mungkin dulu waktu-waktu tempat ni operasi, nampak hall dia ada 1, 2, 3, 4, ada 4 aircon. Dan saya rasa mantap tempat ni dulu, cantik. Dia mesti ada meja-meja bulat. Lepas tu ada persembahan, ada apa benda kan. Nak buat ucapan semua ada kat sini. Mungkin orang kahwin pun datang sini. Dan ini adalah satu bilik yang saya tak nak masuk. Saya geli tau. Tapi saya masuk jugalah. Ui, kau terkejut aku. Asal nak kena diam-diam pula kalau tahu lokasi, tak nak para lain datang ke? So, apa masalahnya? Sebab kalau para lain datang, semua kelang kabut. Habis semua dah robohkannya. Lepas tu bila tempat panas, polis datang, tempat ni dah tutup, tak boleh main lagi. Mak, air terbakar siau. Subhanallah. Terbakar. Sampai ke dinding. Sampai ke atas. Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wahai jin fasik, wahai jin yang berada di kawasan ini, sila perdengarkan sesuatu daripada kami. Hai, ada sesuatu ke? Ada sesuatu ke? Ada apa-apa yang saya tak tahu ke? Hello? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Main, apa benda belakang tu? Belakang tu ada apa tu? Aku risau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tahasantu billah, istama'tu lillahi wa ata'tuhu, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, raditu bika. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Ada yang ketuk-ketuk, ada yang bergerak. Jika kalian mampu untuk takut-takutkan aku, ayo, come on, takut-takutkan lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la Allah lagi. Perdengarkan sesuatu daripada kalian. Izharul batin fi suratil haqq. Kau nak buat apa, Jin? Kau rasa kau mampu, kau jatuhkan? Ha? Subhanallah, walhamdulillah, wala.
Saya tengah tutup hidung. Habuk banyak. Betul. Betul-betul dekat gila dengan saya tu. Selamat saya ke depan. Kalau tak memang dah kena lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batashtum jabbarin, dan apabila kamu menyeksa sebagai orang kejam dan bengis. Dia macam nak bergerak doh guys. Okey. Dia macam nak bergerak. Kau boleh jatuh ke? Kau pun nak jatuhkan? Kau jatuhkanlah. Kau jatuhkan. Engkau pun sama. Sekiranya antara dua ini jatuh, baru aku keluar daripada tempat ni. Aku takkan keluar selagi kau tak jatuhkan jin. Come on. Nak tunjuk hebat, jatuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Come on. Jika kau mampu, wahai jin, para handal, para iblis, ayo jatuhkan dekat sana dulu. Lepas tu baru jatuhkan dekat sini. Come on. Suruh hantu tu tunjuk baru best. Ni budak-budak ni. Engkau nak dia tunjuk apa sial? Apa yang dia boleh tunjuk? Weh jin, kau nak tunjuk? Kau boleh tunjuk muka kau? Ha? Kau kalau mampu untuk keluar, ayo. Kau tengok. Dia bergerak lagi. Saya dah kat sini dah. Ngam-ngam ni jalan ni. Sekarang, engkau daripada tadi duk gerak. Tunjukkan jika kau mampu. Pada handal, pada jin, pada iblis. Oh, siu. Mantap siu. Mantap tu. Kau. Alah, ada lagi gerak-gerak. Allahu Akbar. Dah. Oh, puas hati keluar. Betul. Baru puas hati dia. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillah. Oi. Itu macam dia bergerak. Dia tak bagi saya keluar ke apa? Dia macam buat saya tak ada otak pula. Dia ingat saya apa? Ada bunyi. Bunyi apa tu? Korang dengar tak? Korang dengar tak bunyi apa tu? Guys. Macam bunyi tokek. Cicak tokek tu ke? Macam. Sekejap. Saya penat ni.
Allah Akbar. Minum air sekejap. Minum air sekejap. Baik. Suara budak panggil mak. Riak dulu aku sekejap. Tak, masalahnya bunyi apa tu? Macam suara budak. Seorang je ke bang? Seorang. Padu dua kus, padu. Mal. Bang berani. Bang semak sangat berani. Ais. Aku naik. Lepas tu kita naik. Let's go. Kita naik atas. Lepas tu kita pergi kat office, reception tu. Tempat penyambut tetamu. Belah sana. Kita naik atas dulu. Hei. Okay. Tu bunyi burung Tu burung. Waalaikumsalam. Terbaik guys. Bilik mesyuarat. Ini bilik apa? Ui. Engkau macam tunggu aku je. Okey. Macam tak seram je tempat ni. Hello. Gerakkan sesuatu. Perdengarkan suara-suara kalian. Lintas di depanku. Jika kalian mampu untuk menjelma. Come on. Para jin, para iblis, jelma. Mana Pontianak, pocong, hantu bungkus, Pontianak, keluar. Ania, saya saya pernah menyampai ayat ni. Aku buka 3 penjuru lingkaran alam api angin tanah. Buka penjuru siapa? Hari ni saya nak abang belajar sesuatu. Asal tu sebab saya syokok guys, saya minta maaf Wow, ada bilik meeting tu. Hari ni saya nak korang semua belajar sesuatu. Sebelum tu saya tak nak korang libatkan mana-mana tim paranormal. Semua tu kawan-kawan saya. Okey? Semua tu kawan-kawan saya. Cuma akhlak saya perlu betulkan lah. Kita manusia yang solat pun tak cukup. Betul? Yang semayang pun lambat-lambat. Satu je saya cakap. Mampu ke orang macam kita buka penjuru? Kau buka penjuru Simpang 4. Itu je dah. Saya bagi sikit je. Fikir baik-baik. Jurus okey, jurus boleh tahan lagi lah Jurus kalau orang belajar ada, jurus memang ada. Tapi kalau buka penjuru, kau buka 4 penjuru langit. Guys, kita bukan Tuhan tu. Kencing pun tak basuh, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni toilet. Ini toilet, okey.
Saya rasa macam nak baca Kaf 40 tau. Wah, menyahut kau ya burung. Engkau menyahut. Bila cakap nak buka Kaf 40, kau menyahut. Terima kasih. Thank you for the gift. Kenapa? Engkau hantar burung untuk aku stop baca tu? Ya, baik aku stop. Gila apa guys? Tak nak lah. Walaupun kita fokus malam ni, tapi tak semestinya saya kena baca benda tu. Bismillah. Okay, kebanyakannya kosong. Right. Kerusi tu, okay, kenapa? Mana? Apa yang mana? Beralih tak? Sama je kerusi ni. Apa function Kaf 40? Ruqyah, tu je. 1M. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Sultan. Terima kasih. Okay, jom kita pergi tempat yang terakhir, iaitu tempat menyambut tetamu. Coach berfarah bukan nak takutkan kita semua, tapi belajarlah cara kawal, cara counter. Bila kita rasa takut, apa counter dia? Itu yang saya nak korang belajar daripada live saya. Okay, ni. Right. Penyambut tetamu. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jin fasik, wahai jin berada di kawasan ini, perdengarkan sesuatu. Check in. Saya check in dulu Saya jadi staff lah. Ya, cik. Selamat datang. Oh, berapa orang? Baik. Ini cik punya kunci. Bilik 107, okey? Payment tak apa, saya belanja hari ni. Right? Sebab semalam saya dah dapat TTU. Baik, terima kasih. Enjoy. Terima kasih. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Thank you for the gift, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bilik apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Hello, adakah tidak? Shoot, man. Oh my god. Apa barang tu, shoot? Apa barang yang jatuh ni? Terkejut. Ampun tuanku, ampun beribu-ribu ampun. Pati ingin mempersembahkan karya-karya Pati. Ampun tuanku. Wahai jin-jin fasik, wahai jin-jin berada di kawasan ini, jika kalian rasa kalian kuat, ayo ganggu aku sampai aku keluar. Sultan. Apa benda weh? Saya tak tahu saya dapat apa tu. Sultan. Saya jerit je. Saya tak perasan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Adakah kau di sana? Wahai jin fasik, adakah kau di sana? Ui. Apa tu? Hello, adakah kau ingin menggangguku?
Sebelum kau ganggu aku akan ganggu kau dulu, okey? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahasantu billah. Istama'tu lillahi wa atatuhu. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Raditu bi qada'illah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mantap. Mantap. Lagi. Perdengarkan gerak-geri daripada kalian. Hoi. Gerakkan sesuatu. Come on. Bergerak lagi siapa atas tu. Bergerak lagi. Lagi. Ganggu aku lagi. Kenapa kau lemah? Kenapa kau lemah ni? Jin, kau lemah sangat ni. Hancurkan terus bangunan ni. Come on. Adakah kalian mampu? Para handal, para jin, para iblis. La haula wala quwata illa billah. Ini apa tu? Jap. Ini apa? Yang terbantuk lipas ke? Benda lain gua boleh tahu, Sekejap. Tu apa tu? Itu macam lipas tu, sumpah. Jap. Takkan lipas ada mata pula? Bukan kan? Lipas dia tak boleh terbang dah lama. Okay, tu bukan. Keluar. Aku nak buat kerja ni. Lipas tak boleh terbang dah lama kan? Betul tak? Tak selesa ke? Betul. Okey, baik. Okey, confirm itu bukan lipas. Okey, baik. Weh guys, kau tengok ni. Dia terbuka siut. Tak. Takut aku dah. Dia terbuka siut. Ikut lampu. Okey. Saya keluar jap. Bau terlalu busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kat situ jeti. Wow. Ada sesuatu. Oh. Keli pula nak masuk ni. Keli tu. Okay, so bangunan dia sampai sini je guys. Dia dah tak ada yang lain dah. Saya ingatkan dia terlalu besar lagi. Jadi kita bolehlah explore lama-lama. Sorang. Macam kaca bunyi. Bukan macam, memang bunyi kaca pun. Kerusi tu memang menyeramkan. Yelah, daripada tadi ikut je kan. So kita memang tak boleh bandingkan tempat semalam dengan tempat hari ni. Jangan bandingkan sebab dia sangat-sangat berbeza. Tempat semalam tu memang scary lah. Memang gila-gila kau. So hari ni malam kedua saya dekat Langkawi. Kita akan ada satu malam lagi di Langkawi. Lepas tu kita akan berada di Kedah. Lepas kita berada di Kedah, kita akan berada di KL. Lepas tu baru saya balik JB. Okay. Okey. Mantap. Rasa lega dah
Oh, aduh, ya Allah. Aduh, kaki aku. Aduh.